Like saya nak minta maaf pada orang yang order LPDR tu, yang order satu set tu saya tak dapat nak tunaikan lagi permintaan mereka lah. Tapi orang yang order hanya LPDR saja yang mana dah dapat tu, saya akan guide anda macam mana untuk dapatkan host untuk dipasangkan dengan LPDR tersebut. Jadi hari ini saya tunjukkan anda. Baik, inilah tempat yang anda perlu cari host tu. Apa yang kita nak cari adalah host mesin basuh saja. Anda boleh pergi ke mana-mana Mr. DIY. Dekat dalam ni ada jual host tu. Okey cik, dekat sini boleh cari host mesin basuh kat sini. Kalau yang 1.5 meter ni, ini bersamaan dengan 4.9 kaki. Kalau 2 meter ni bersamaan dengan 6 kaki. Yang ini 9 kaki. Baik, untuk LPDR kita tu saya rasa yang sesuai untuk kita pakai maksimum pun 4 kaki ke 5 kaki. Tapi kalau nak cuba 6 kaki, mungkin boleh cuba. Kalau anda nak cuba 9 kaki, mungkin anda boleh, saya tak pasti. Tapi 4 ke 5 kaki memang approval, memang dapat approval, boleh. So kita akan beli hari ni kita akan beli 1.5 meter ni. Okey, kita dah dapatkan host daripada Mr. DIY. Ini 1.5 meter RM3.30 saja. Kalau 2 meter mahal sikit lah, tapi tak mahal mana lah. Untuk saya 1.5 meter dah cukup lah. Kalau anda nak panjang lagi, anda boleh ambil yang 2 meter. Kalau lebih panjang, potong je lah kan. Kos tak tinggi sangat ini.